Apa hukum pergi ngato atau mengato? Berapa buah kereta kalau nak atau mengato? La ilaha illallah. Sejak akhir-akhir ini masyarakat kita ambil mudah soal agama dalam perkahwinan dan minta penjelasan tentang apa yang berlaku di Mesir dan Tunisia. Kau bodoh ni. Hukum atau mengato ni bukan wajib pun. Dia ini bergantung kepada keadaan adab setempat. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila mengkahwinkan Aisyah ketika berumur 7 tahun kepada Rasulullah, nah, maka tidak dihantarkan lagi kerana masih belum balik. Bila balik Aisyah ketika berumur 9 tahun 4 bulan, maka Abu Bakar bawa Aisyah dan pergi sendiri ke rumah Rasulullah, nah, dan beri kepada Rasulullah. Tu mengata seorang yang dia ngata. Jadi tak tetap dalam syarat nak atur berapa buah kereta. Nah, jadi kalau kita ada berapa orang, nak atur apa orang? Nak atur 4 orang aja. Lepas tu nak cari kereta wak 8 lah. Atas seorang naik 2 buah kereta. Tak jadi gitu. Atas keperluan lah. Ramai nak pergi atas kapung, sewa kapal terbang. Nah, jadi sebenarnya atas keperluan. Tak ada banyak mana, tak ada sikit mana. Nah, cuma masuk adat-adat tu, masuk nafsu, nak berlawan-lawan. Nah, kalau rumah kapung dalam kapung tu banyak sekali 8 bekah, dia 10 bekah. Biar sehu sikit nama. 10 bekah nikah. Biar pengating tak lawa mana pun, hidung sama lepeng dengan pipi. 10 bekah. Faham? Pasal nak lebih pada orang. Nah, ada dah tapi nak tunjuk dia hebat lagi. Pelamin buat suku benar, tepoh. Nak orang bandar tu mari, habis 3,000 pula pelamin. Piti tak banyak mana, tapi jenis sagonnya. Tak? Jadi hak tu dilarang syarak. Nah, hak tu tak penting ke. Nah, yang ada dalam sunnah buat makan. Nah, buat makan. Hak barang atau orang tu tak ada belaka tu. Barang tu barang tak wajib. Nah, yang ada aulim. Nabi kata buat alah kenduri. Nah, kalau kita rok kambing, kita rok biskut jagung. Supaya tersebar maklumat anak kita telah berkahwin, dan kita dapat pahala beri makan kepada orang. Tanda kita gembira kerana bakal dapat menatu. Nah, itu penting. Jadi kalau kita nak balik semula supaya masyarakat ni jadi juru dalam bab nikah kahwin, boleh. Orang lelaki kena main peranan. Yang jadi punah sekarang ni bab nikah kerana kita serah kepada isteri kita. Faham? Habis orang puang. Dalam bab lain dia tak apalah. Dalam bab nikah kahwin dia pada haliang. Nah, ni molek wali tak jadi wali. Wali jadi khunsa. Tak? Ayah kenal dah lelaki molek dah berjuru dah nampak pergi surat. Nah. Mak kata sampai kan? Aku tak kenal. Dah ayah kenal mak. Dah ayah mu kenal, aku tak kenal. Tak nikah nak. Nampak? Tu semua tu khurafat belaka. Dia panggil masyarakat jahiliah. Mak pun dia ada hak pun dia. Dia kata dah aku beranak ke dia. Tahu dah mu beranak hukum syarak kata mu jadi wali. Mu tekan letak. Tak, mu tekan jaga ke wali dapur. Orang nak bagi minang, nak bagi misik, mu jaga bagian dapur. Faham? Orang lelaki duduk atas awak kira. Kita tak. Rapuan awak kira. Bila rapuan awak kira, Nabi kata akal kurang, agama kurang. Jadi macam ni. Nah, anak 6 orang dah habis pergi bayar hutang. 3 orang dah beranak. Tuan kena pi duduk musang catur dia tak bayar habis dia piti kena pi. Faham? Pasal apa? Nak belagak punya masa. Piti banyak lah apa? Piti tak ada. Jenis sagonyo. Jadi apa tu panggil sagonyo? Sagonyo tengok budak dak makan. Dia kalau tunduk dah boleh makan. Dia kena lengok. Lengok. Lepas tu kena jetik lah. Jenis sagonyo. Pitih tak ada tu nak belagak, nak pelaming 2,000, nak barang 6,000, orang atau orang 8,000 serba duduk serba apa. Anak pun apa dia? Hafiz Quran. Orang tanya berapa anak makcik? 10. 10 anak kita 10 belaka. 10. Ketuk busuk bohong. 10,000 hafal Quran. Faham? 15 juzuk, 30 juzuk. 8,000 tu ingat Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari dan ada. Baru sempat 8,000. Ini dah erti. Dah erti. Nipah dah erti. Dah erti belaka. Belajar napa siti bodoh. Tanya hukum syarak dah erti. Kalau dah erti itu 3,000 dah.
Panggil kameraman pula 1,500 nak belagaknya pasal. Jadi tugas kita, kalau kita kenal, boleh jadi menantu kita. Walaupun bini kita tak kenal, dia hak lain tu. Jangan beri dia jadi imam. Dia bukan imam, dia makmum. Dah kalau ikut dia, suruh jadi tok imam bayang Ni masyarakat Melayu ni dia jahiliah dalam bab nikah kahwin. Kerana mentaliti Melayu, mentaliti jahat. Cerai kita kok, kalau kata cerai dia sibuk. Cerai gini-gini. Laki tak berani tu gini. La ilaha illallah. Mu tahu apa? Dia cerai, tak ada jodoh, dia cerai. Apa sakak hidung mu, dia cerai. Tak kena laki orang nikah. Nikah pula. Baru pergi mati bini. Rasa datang 3 bulan sih. Nikah pula. Ni Melayu jahat. Jahat pada naga hak tubik api. Faham tak? Ni jenis Melayu. Dia menikahkan agama suruh. Faham? Mu susah apa? Dia pinjam kena pituk pun. Dia nikah tu dia curi ke bapak pun. Tahu. Dah tahu. Dah kau kita biarlah. Biar kau sampai setahun. Ambil sadaknya tak kepala biar putus. Ni semua ni virus ada dalam masyarakat. Jahat lelaki. Banyakkan kau puang, lelaki dah cerai. Betul tak? Lelaki dah cerai. Tu imam lah, tu imam. Tak apa. Nikah pula. Dah dia nak nikah pula boleh kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Orang lelaki kahwinlah 2 atau 3 atau 4. Dah mu susah benda. Tahu dah nikah 2, nikah 3, nikah 4 tahun dah kat gigi kan. Tuhan tanya adik ke dah. Dah buat apa? Dah mu tak kena tanya. Hak nikah seorang mu tak kena tanya. Ke mu tak kena tanya? Akhirat lagi, mu makan ke darah ke bini mu tu, bini mu seorang. Halal ke tak? Mu ajar tak dia agama? Ajar halal haram tak? Ajar hukum haid tak? Ajar taharah tak? Ajar akidah tak? Yang mu cari orang bini kan mana? Dah mu tak kena tanya. Jadi tu. Ni masyarakat dia duk sibuk orang, dia akan kena tanya. Tak usah sibuk orang. Sibuk apa? Buk lain dia benda tak betul. Nanti masyarakat mentaliti, gaya berfikir kotor macam Aicha Melayu. Nikah tak kena, tak nikah. Pasal apa tak nikah? Dia bila tu lah tak nikah. Tak bila mana bedah ambung mungkong tu tak bila seorang kita hak apa puan. Nak bangun tak tahu. Jahat apa. Jadinya cara belakang habis barang dalam kain dalam seluar dalam habisnya selok habis. Jadi tak mau nikah sama awak ni, dia tak kenal, dia putus asa dulu, dia kasih dah ngak lama itu anak JKK dah mati. Bang, dia tak buat lain. Mu sibuk apa? Ni Melayu. Orang cerai, orang nikah, tua nikah, sibuk tak? Dah tua dah 60. Mati bini dah 60. Bini jatuh dalam telaga mati. Jadi dah sosial, ada seorang tak ada orang nak percaya, nikah pula seorang lagi janda lama dah, janda tua dah umur 57 bunyi juga nikah juga tua-tua tu bahasa galak. Ni jahat ni. Ni nak cerita habis pesen Terengganu Kelantan, jenis jahat. Negeri lain tak gitu. Ada apa? Jenis Terengganu Kelantan. Dia jenis hai ngopak kalau hal-hal gini. Sungguh. Habis kata kampung, kalau berang, kalau Terengganu, Pok Tuyu, ladang sama. Tak dia kata mata. Orang nikah tua dia sibuk, orang nikah muda sangat nikah apa 19 benda tunggu kok 23. Gitu pula. Nikah molek dah tu umur molek dah, buat laki apa? Laki 26. Apa? 22 molek dah. Tapi aku tengok laki macam dia hitam sikit. Basi lu. Dia macam dada muka. Dah. Ni jadi betul baliklah. Perkara-perkara masyarakat ni tak usah ambil cara. Bukan dia merokok menyambung. Dia nikah semula walaupun dia 80 tahun dah. Alhamdulillah jodoh dia, berkatnya hidup dia 80 pun boleh bini lagi. Tu orang yang ahli syurga. Faham? Baru jadi amal masyarakat. Kalau gitulah maka turun pertolongan Allah. Sekarang pertolongan Allah tak turun kerana kita hasad deki sesama kita. Ngundi tak menang sama.